Tanya korang tahu tak pasal roti gardenia durian yang tengah viral tu? Kat mana-mana sold out. So Marina pun sesungguhnya berusaha lah 2-3 hari. Kita try cari kedai mana yang masih ada daripada My News, Mercato, 7-Eleven, segala bagai lah demi nak menjejaki roti gardenia durian tu. Tapi sadly tak ada dan tak dapat, susah gila. Tapi Marina jumpa second option. So maknanya daripada brand lain, dia pun jual juga roti durian tu, tapi kita tak tahu sedap ataupun tak. Ni kita beli daripada Sunshine, roti berkrim durian Musang King. Saya tak tahu sedap ke tidak, setanding ataupun tak dengan gardenia. Okey, Marina tak boleh nak bagi komen ataupun tak boleh nak cakap apa sebab kita belum berjaya beli dan makan pun. Tapi apa-apa pun kita review dulu yang ini. Nak tahu sedap ke tak, setanding ke tidak. Kita nak cakap setanding ataupun tidak, kita nak cakap apa sebab kita belum dapat lagi kan. So kita bagi review sebaik mungkin untuk adik dia ni. Sebab kita tak berjaya nak dapat yang main tu, kita ambil lah orang kata backup. So by the way, this is breakfast Marina. Oh, sedapnya bau dia. Once korang kopek je plastik ni, dia terus ada bau durian. Tapi sayangnya bau durian tu sekejap je. Tak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Tumpah dah. And ni roti dia. Cuba tengok inti durian dia banyak ataupun tak. Ni inti dia tak berapa banyak nampak layer dia sebenarnya nipis saja. Tapi tak apa, yang penting kita rasa dulu, rasa dia macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa durian dia tapi tak strong. Kita biasa makan durian ke, dia macam rasa dia mild je, lembut. Tak rasa pun Musang King tu. Rasa sikit je. Roti dia tak lembut. So untuk kita yang biasa makan roti gardenia, korang tahu kan roti dia lembut macam mana. Tapi tak, roti dia kenyal sikit, agak keras lah. Kecewa sikit lah. Sebab kalau makin korang makan, rasa durian tu betul-betul hilang. Sebab apa? Roti ni lebih. Sorry lah Sunshine, tak boleh nak fight dengan gardenia. Dia belum makan lagi, dia cakap tak boleh nak fight dengan gardenia kan. No. Saya memang tak boleh nak fight. Marina yakin yang gardenia lebih sedap. Tapi tak apa, korang doakan Marina dapat cari dan beli. Sebab saya kita tak usaha, kita tak dapat kan. Tapi tak apa, doa ya Allah semoga dapatlah kita rasa roti gardenia durian tu. Tak. Sorry. This one no. Sikit lah sayangnya. Mesti kau lah. Tak apa, nanti kita cuba lagi, okay?
By the way, untuk korang yang tengok video ni, thank you sebab tengok sampai habis. Kalau korang suka konten Marina, boleh subscribe ataupun like video ni. And by the way, korang boleh komen sekali. Marina stay kat area KL. Sesiapa tahu dekat mana yang ada jual roti gardenia Musang King tu, Marina minta tolong sangat-sangat korang komen dekat bawah tu dan bagi tahu Marina ada kat mana. Nanti kita akan cuba pergi dan cari dan juga kita review roti gardenia pula, macam mana sedap ataupun tidak. By the way, terima kasih sebab menonton. Jangan lupa klik like, subscribe and komen sekali. Bye-bye.